boleh dikatakan Dajjal berkait rapat dengan Nusantara lah. Berdasarkan apa yang disebut dalam kitab tu kan. Tapi untuk tengok dia berasal daripada hadis sahih. Banyak juga jumpa kita jumpa di tapak dekat Jerampeti. Kita jumpa tapak dengan batu bekas-bekas asahan tul lama ni. Ada. Tapi sebab tak boleh nak buat apa-apa, batu tu cuma satu dekat situ. Kita simpan lagi maklumat ni. Dan terowong tu dikatakan sepanjang 15 km panjang. 15 km panjang, dan terowong tu dikatakan menyambung-nyambung dan dibuat pada zaman Kesultanan Melaka untuk laluan dan pelombongan dan laluan escape kan. Dalam tu video ada, bukti ada, cuma ekspedisi lanjut nak buat pada waktu tu tak boleh sebab Covid. Lebih menarik burung hudhud kan. Memang dalam tu ada. Dan yang lagi menarik lagi, dulu saya tak tahu burung hudhud ada dekat sini. Dekat Perak. Oh, dekat Perak. Kawasan Perak ada 3 tempat yang kita boleh tengok burung hudhud. Dia akan datang pada satu-satu masa tu. So Tuan, pernah tak Tuan Nizam berdepan dengan penemuan yang sukar dijelaskan, sebagai contoh struktur, batu, ukiran, simbol ataupun susunan kawasan yang nampak seperti bukan semula jadi? Ada kan, ada. Tapi last kali tu benda tu kita bawa pakar juga. Kita bawa pakar untuk buat verify. Kadang-kadang struktur nature ni kalau kita tengok kan, dia macam seolah man-made kan. Macam orang buat kan. Tapi apabila kita naik, ada satu ekspedisi kita naik dekat kawasan dipanggil Jeram Gendang kan. Jeram Gendang dengan pengalaman mistik semua kami naik ke situ kan. Lepas tu dekat situ Jeram Gendang, dalam gambar tu, dalam apa yang ditunjukkan memang macam orang buat. Batu-batu tu macam batu-batu yang disusun kan, Kami naik 3 hari 2 malam untuk pergi tengok, untuk gambar memang tunjuk struktur manusia kan. Tapi bila naik sampai atas tu, saya tengok memang depan-depan tu macam struktur manusia buat dengan batu-batu yang disusun. Kena siasat. Kita masuk sampai belakang, panjat sampai belakang, kita tengok asal usul batu tu, kita tengok rupanya itu retakan batu yang bila kat hujung nampak macam disusun macam bata bersusun tu, tapi dia ada bekas-bekas retakan sampai ke belakang. Kena singkap daripada apa tanah-tanah yang menutup kawasan tu, dan nampak ini retakan natural. 3 hari 2 malam semata-mata nak tengok benda tu man-made atau nature. Yang dikatakan belahan tu seolah-olah macam pintu gerbang dan ada tangga tu. So itu adalah, itu bukan pintu gerbang, dia just macam tangga dengan batu yang bersusun kan. So retakan tu bila Tuan pergi dengan tim penyelidik telah mendapati bahawa itu adalah berlaku secara natural. Jadi kita memanglah orang-orang tempatan kata itu ada, tapi tak boleh tolak lah. Kita kena pergi tengok sendiri kan. Kita ni main kita duduk dekat armchair kritik je kan. Duduk daripada office aircon je kan. Oh ini bukan dia. Memang kadang-kadang kita tengok bukan dia. Kadang-kadang bila kita pergi, betul, kita dah terlepas kan. Kita dah terlepas satu opportunity untuk kita singkap dan rungkai sejarah-sejarah baru kan. Dapatan baru, jumpaan baru. Banyak juga jumpaan kita jumpa di tapak dekat Jerampeti. Kita jumpa tapak dengan batu bekas asahan tul lama ni. Ada. Tapi sebab tak boleh nak buat apa-apa, batu tu cuma satu dekat situ. Kita simpan lagi maklumat ni. Kita juga jumpa batu-batu bersurat di kawasan Jerai kan. Tapi sebab masih belum boleh baca, kita tak dedahkan benda ni, sehingga kita boleh mendapatkan jawapan. Sebab kalau batu bersurat tu, kalau kita tengok batu bersurat yang kita jumpa tu, sama dengan sebuah catatan yang berusia lebih kurang 1000 BC, pada zaman dekat dengan Nabi Sulaiman. Dia boleh menjawab persoalan tentang hikayat Merom Mangsa tu. Tapi masalah dia, batu bersurat tu sampai sekarang ni masih boleh dibaca kan. Dan bila selesai baca tu, kami takut nanti rupa-rupanya kita rasa batu tu lama. Kita rasa batu bersurat ni dengan ukiran tulisan-tulisan lama tu, batu tu batu lama. Rupa-rupanya ukiran tu baru je kan. Dia dalam aksara timur. Aksara timur ni tiba-tiba kan, dia kata Yamashita love Suzuka. Dia rindu Jepun kan. Jepun tu masa datang perang sini, dia rindu awek dia ukir kat batu tu kan. Tak ke baru benda tu kan. Ataupun Yamashita was here kan. Tahun 46. Sedangkan benda tu sebenarnya dia ada catatan dalam kitab lama ni, bahawa ada ukiran-ukiran lebih kurang macam tu kan. Ni jadi vandalism pula. Mungkin vandalism kan. Jadi sampailah benda tu boleh di-verify kan, disahkan bahawa sama dengan catatan yang disebut yang dijumpai dalam sebuah kubur
Lebih baru kurang boleh didedahkan. Baru boleh didedahkan. Sampai benda tu definite kan. Banyak sebenarnya kami jumpa macam-macam benda yang ada dalam rekod kami. Sebagai contoh yang paling orang kata, itulah batu tu kan, yang paling diingati sekali, ataupun yang paling berjaya sekali, memberi maksud yang sangat besar dalam penemuan. Maksud kalau kata tu yang lubang-lubang lama lah, lubang-lubang lama. Tapi itu pun masih tinggal satu proses. Proses pentarihan tu kan. Sebab kami tak berani cakap dalam kitab, dalam Bible, Bible sebut, dalam Bible ni 1 Chronicles pasal 29 ayat 4 dan juga 2 Chronicles kan, menyebut tentang perjalanan Nabi Sulaiman datang ke Ofir kan. Dalam Flavius Josephus kurun pertama Masihi, dalam Sefir 8 pasal 6 ayat 4 menyebut bahawa Ofir itu ialah sebuah nama lama, tapi sekarang ni orang-orang di kawasan tu kenali tempat tu sebagai Aurea Chasonisus. Orang-orang Greek, orang-orang Roman kenal sebagai Aurea Chasonisus. Lepas tu Claudius Ptolemy pada 150 Masihi dalam geografia dia mengatakan bahawa Aurea Chasonisus ni lokasi di mana? 163 darjah dengan 3 minit selatan kawasan Melayu Kolon tu, di kawasan Aurea Chasonisus tu, dan dia lukis peta sekali kawasan tu. Dan Aurea Chasonisus projection baru tentang longitude dan latitude yang dibuat oleh universiti dekat Thailand, mereka mengatakan Melayu Kolon yang terdapat dalam Aurea Chasonisus itu terdapat dekat Ulu Jempol, Negeri Sembilan. Okey, ini semua ada. Bukti koordinat ni semua ada. Tapi apakah bukti yang ada hubungan yang kata Nabi Sulaiman sampai ke situ? Sedangkan dalam Bible kata benda tu ada kan. Lepas tu dalam kitab-kitab lama kata memang ada hubungan, memang ada benda tu berlaku. Lepas tu dalam kitab Arab lama mereka mengatakan bahawa Nabi Sulaiman semasa pergi ke kawasan-kawasan untuk mendapatkan emas ni, mereka membuat lubang-lubang untuk mengambil emas. Datang pula catatan dalam surveyor British pada kurun ke-18 Masihi kan, di kawasan Ulu Pahang sampai ke kawasan sini kan. Siapa yang buat laporan ni? Laporan ni dipanggil laporan Next dengan Gower kan. Laporan tentang surveyor British yang mereka jumpa lubang-lubang purba ni sejauh mata memandang. Lubang-lubang yang sangat banyak, ribuan jumlah dia, sangat-sangat dalam kan. Dalam laporan Next dengan Gower, laporan kepada Sir Frederick Well, Governor Negeri Selat, dan laporan ni dimasukkan dalam penulisan kajian yang dibuat oleh Colonel G.E. Jerini kan, yang menafsirkan, membaca dan mengkaji apa teks Claudius Ptolemy tu. Dan dalam masa yang sama kami dapat juga cerita-cerita daripada orang asli ni, Trombo Mantra, yang mengatakan bahawa pernah satu ketika dulu seorang sosok bernama Khatib Malik Sulaiman datang ke kawasan ni, bernikah dengan puteri Bulu Betung dan naik ke atas dan hilang ke situ. Kan? Dan juga kita dapat maklumat daripada orang-orang awam kat tempat tu. Macam saya kata tadi, macam Ocho Razak tu, dia pencari rotan satu ketika dulu kan, dan dia kata lubang tu dia jumpa kan, dan lubang-lubang tu jumpa. Kami naik pergi cari lubang tu. Lubang tu masih ada. Jadi cuma yang tinggal sekarang ni pentarihan. Jerini kata itu lubang, dia kata dia yakin bahawa lubang itu ialah lubang sama ada dikorek oleh orang-orang India sebelum pada tu ataupun orang-orang Phoenician, tapi dia lebih yakin dengan orang Phoenician. Tapi yang mengorek lubang tu ialah orang-orang Sakai tempatan, disupervise oleh orang-orang Phoenician. Orang-orang Phoenician, kalau dia kata orang-orang Phoenician, memang di dalam ni, di dalam kitab Perjanjian Lama ni, yang membuat kerja mengorek emas dan membawa pulang kepada Nabi Sulaiman untuk membina haikal dia tu ialah orang-orang Phoenician di bawah arahan Raja Hiram daripada Tyre. Bahasa ni panggil Tirus kan, Tyre, dekat sana. Sekarang ni tengah kena serang dengan Izzenreal kan. Dia kena serang kawasan tu sekarang ni tengah kena serang Tyre kan, kawasan Phoenician tu. Dan dia mengatakan betul. Dan tinggalan-tinggalan tentang Phoenician ni ada di dalam, ada teori-teori mengatakan bahawa skrip rencong, rejang tu semua yang ada dekat Sumatera, skrip Batak tu semua, dia berasal daripada Phoenician. Lebih kurang serka yang sama ataupun muda sikit pada tu kan. Jadi ini perkara-perkara yang perlu ditelitikan. Dan kami bawa perkara ni kepada sebuah universiti juga. Kita kata boleh tak kalau kata ada satu ekspedisi kita naik bersama pula. Kami dah naik, kami dah jumpa lubang tu, cuma tinggal pentarihan kan. Sebab kami takut juga nanti macam kes yang batu bersurat tu, tiba-tiba yang Mashita was here ke, lubang ni lubang baru kan. Tapi lubang tu daripada kurun ke-18 lagi dah ada. Cuma pentarihan tu perlu dibuat untuk cari pembuktian. Kalau kata benarlah
jumpa bukti-bukti yang menunjukkan sampai pentarihan tu boleh dibuat sampai ke kurun 1000 tahun sebelum Masihi. Ia tentu saja berkait dengan cerita Nabi Sulaiman tu. Betul. Kan? Dan kalau kata jumpa tiba-tiba dia kata ini baru 300 tahun pelumbung-pelumbung Cina buat kan. Tapi metod korekan lumbung Cina lain. Kalau kata benda tu jadi tak apalah, at least jawapan kita ada. Kan? Sehingga ke tahap kita boleh jumpa dan kita dapat pastikan melalui pembuktian saintifik kan, bahawa tarikh dia memang macam tu. Betul. Kan? Baru kita boleh kaitkan dengan Nabi Sulaiman. Sebab cerita Nabi Sulaiman datang sini pun dia banyak cerita, termasuk dia mengurung Dajjal. Kita tulis satu buku, Pulau Dajjal kat Nusantara. Buku ni ada sini kan. Berdasarkan kajian kita buat lah. Okey, ada berkait jugalah. Ini berkait, semua ni berkaitan ni. Buku ni Pulau Dajjal Nusantara. Pulau Dajjal kat Nusantara ni pun memang kita daripada benda-benda kita tengok ni, rupa-rupanya ada cerita-cerita, kitab-kitab lama menunjukkan bahawa Dajjal tu dikurung kat sini. Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, kitab Al-Buldan Ibn Faqih, Buruj Az-Zahab kan. Semua tu kitab-kitab lama Arab yang memberi lokasi bahawa sebuah tempat ada penjualan cengkeh, ada bunyi jeritan di dalam pulau tu pada waktu siang dan malam, dan juga gunung yang bernyala apinya pada waktu malam kan. Dan terdapat perenggan cengkeh. Secara konsisten menyebut perkara tu kat sini. Dan ini perkara-perkara yang kita tak pernah tengok. Ramai yang tak tengok sebab kita mungkin tak membaca kitab-kitab lama ni. Dan benda tu ada kan. Banyak sebenarnya, banyak cerita dia. Boleh dikatakan Dajjal berkait rapat dengan Nusantara lah, berdasarkan apa yang disebut dalam kitab tu kan. Tapi untuk tengok, dia berasal daripada hadis sahih. Satu hadis sahih diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais kan, yang mendapat cerita ni daripada Rasulullah SAW, yang memanggil jemaah orang-orang Islam pergi ke masjid pada waktu tu selepas Rasulullah SAW mendengar cerita daripada Tamim Al-Dari bersama 30 sahabat dia tersesat selama 30 hari ke sebuah pulau di tengah-tengah lautan kan. Dan pulau tu berada di timur. Disebut oleh Rasulullah SAW 3 kali. Pulau tu di timur, pulau tu di timur, pulau di timur. Dan bermula pada kurun ke-10 Masihi, mereka menamakan pulau tu sebagai Pulau Bartail kan? Alright, Tuan, kalau benar wujud sejarah yang lebih tua daripada catatan rasmi, apa kesannya kepada pemahaman kita tentang asal-usul masyarakat dan tamadun di rantau ni? Dia akan kacau segala timeline ni kan. Jika ada kebenaran dia kan, bahawa ada hubungan ni, bahawa ada tamadun-tamadun yang disebut dalam kitab-kitab ni benar-benar wujud kan. Betul. Dia akan mengganggu segala apa yang kita faham tentang sejarah kita kan. Dia akan mengganggu timeline yang telah diatur oleh puak-puak kolonial ni kan. Apa yang ada pada hari ini, ada pada kita ni, dia ada dua lah. Satu yang memang betul-betul ikhlas, yang buat kerja kajian dan sebagainya. Satu lagi datang daripada kolonial yang diupah kan. Bayangkan kolonial yang diupah ni memberikan tafsiran sejarah pada kita, yang menentukan sejarah kita ni. Mereka datang dengan kapal-kapal perang kan. Mereka datang dengan kapal perang ke tempat kita, mereka merompak hasil kita, mereka membunuh orang-orang kita. Lepas tu mereka kata ini sejarah kamu. Logik ke tak logik? Tak logik dia dah hapuskan lah. Tentulah dia nak kekalkan kita sebagai satu bangsa yang lembab, lemau, tak tahu apa, tak tahu kebangkitan, sampai tak tahu kehebatan kita. Sebab kita tak akan bangkit. Sebab kita rasa ini kita tak pandai, kita tak ada apa-apa. Tak mau lagi Melayu ni ada apa? Melayu ni ada apa? Dan itu yang kita buat samudra ni kan. Alright, faham. So Tuan, mungkin ramai skeptikal dengan apa yang perjuangan Tuan. Ada yang berkata sebagai apa yang Tuan buat ni adalah sekadar teori saja, tak ada bukti dan sebagainya. So apa pandangan Tuan? Dia mudah. Dalam apa saja yang kita nak sampaikan, kita mesti ada pembuktian. Beban pembuktian ialah kepada siapa yang menyampaikan tu. Dan setiap kali apabila kita menyampaikan sesuatu, kita akan beri bukti-bukti dia. Apabila kami mengatakan bahawa Nusantara ni telah mempunyai hubungan dengan Timur Tengah sejak pada sebelum zaman Nabi Ibrahim AS. Bukti dia dalam peer review journal tentang bukti-bukti arkeologi, bahan-bahan dagangan Nusantara yang telah sampai ke situ. Pergilah baca kan. Kalau malas nak baca, mungkin kita boleh buat sinopsis lah dalam video-video kita. Pergi sana. Apa lagi ada? Dari pembuktian, daripada sampel-sampel fosil, rangka-rangka yang ada dekat situ, 4 fosil, 4 spesimen. Terka dengan Al-Ashara mengatakan bahawa terdapat mungkin perhubungan darah antara orang-orang yang dah bersemenda dengan orang-orang Nusantara dekat situ. Ada, bukti tu ada. Setiap kali kita sampaikan sesuatu, kita akan bawa dengan bukti daripada sumber mana kita ambil, manuskrip dan bukti-bukti yang diiktirafkan. Kita bawa benda tu. Cuma masalah dia, orang rasa macam kita ni bercakap benda yang suka hati saya cakap. Tengoklah pada apa yang kita bawaan.
Walaupun bukti itu datang daripada manuskrip, tapi manuskrip tu berdasarkan pada bukti saintifik selepas pada tu. Sebab tu kita nak supaya lubang-lubang dekat kawasan Ulu Pahang tu, dekat Ulu Jempol dan sebagainya, mesti dibuat pentarihan. Kalau kata tak benar lah. Kita mudah macam tu saja. Kita menerima segala kemungkinan dan kita nak benda tu dibuktikan secara saintifik ataupun dinafikan secara saintifik. Kan? So, bukti struktur, bukti scripture semua ada. So, cukup lengkap. Scripture yang berulang-ulang cukup lengkap. Tapi pentarihan tak dibuat lagi. So badan mana yang akan bertanggungjawab untuk buat Pihak pentarihan? universiti yang mempunyai bajet, yang mempunyai kepakaran dalam bidang arkeologi, sejarah dan sebagainya, mereka ialah orang pihak-pihak yang berautoriti, kan. Pihak berautoriti untuk melakukan perkara ni, kan. Tapi kita faham dalam nak buat benda-benda ni dia perlukan bajet. Dia perlukan belanjawan, dia perlukan bajet yang cukup dan pasukan yang terlatih, pasukan yang cukup, terutamanya kau nak pakai lubang-lubang tu dengan keselamatan sebagainya. Kena naik gunung sampai 3 hari 4 malam semua nak kena naik atas tu, kan. So kelengkapan kena cukup dan sebagainya, dan mereka inilah pihak yang ada autoriti untuk membuktikan. Kami hanya sekadar boleh cakap kami dah jumpa benda ni, boleh tak tuan-tuan pergi tengok untuk verify, untuk kita verify ni. Dekat Jerai yang kota lama tu, yang dikatakan kota Merung tadi tu, kita dah jumpa pakar arkeologi, kan. Kita bawa pakar arkeologi naik, dia kata okey, yang ni kena buat singkapan. Kena singkap. Kami berjumpa universiti. Pergi jumpa universiti, kami bentang, tunjuk gambar, ukuran dan sebagainya, dan mereka dah pergi naik kat atas tu. Cuma tunggu. Okey tuan, ada yang bertanya kalau nak minta mohon UNESCO dan sebagainya, so kita kena buat pentarihan dululah. Dia bergantung kepada permintaan, kan. Kadang-kadang yang terbaiknya kalau kata kita sendiri daripada dalam negara sendiri yang support kajian-kajian tu. Sebab UNESCO ni pun kita faham, kan. UNESCO kalau kita tengok tuan, contohnya kalau macam hutan Royal Bloom, dia dah dapat pentarihan 120 juta tahun. Paling tua di dunia antara. So kalau tuan boleh kongsikan apa yang berlaku dekat Royal Bloom tu? Royal Bloom saya masuk untuk berkemping je, kan. Tidak buat ekspedisi, tak ada apa-apa, walaupun cerita macam-macam cerita, kan. Setakat cerita pasal komunis, pasal laluan komunis tu, itu biasa, kan. Tapi yang dikatakan bahawa ada tamadun tenggelam di kawasan tu, wallahu alam bisawab. Sebab sebelum mereka buat empangan Bloom tu, telah dibuat satu kajian untuk masuk ke sana untuk pastikan jika ada apa-apa tinggalan sejarah, kan, dan juga arkeologi kat situ, mereka telah jalankan. Macam dekat Nenggiri juga. Dekat kawasan Nenggiri juga, sebelum nak buat dam tu, mereka telah meminta supaya pasukan akademik, pasukan pakar arkeologi semua pergi survey semua kawasan tu sebelum kawasan tu ditenggelamkan. Itu telah mereka kaji. Jika masih ada tamadun-tamadun yang tenggelam, yang British mungkin nak menutup sejarah tu, wallahu alam bisawab. Itu di luar pengetahuan saya. Bukan pengetahuan saya. Saya tak ada pengetahuan tu. So ada yang cakap lah Royal Bloom lebih tua dari Amazon. Itu betul. Betul. Dan saya ada mendengar juga cerita-cerita bahawa Bahtera Nabi Noh lah, adalah cerita sajalah, bukan fakta. Ada cerita yang menyatakan kapal Bahtera Nabi Noh dia dibuat daripada kayu akasia dan sebagainya yang datang dari Royal Bloom sendiri dan sebagainya. Itu wallahualam bisawab, kan. Itu tak berani nak cakap. Kita pernah cuba membuat kajian, kan. Kalau kita buat kajian ni, kita cuba untuk memberikan pembuktian kepada apa yang disampaikan bahawa kapal Nabi Noh mungkin berasal dari sini. Memang berat mengatakan daripada sini. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, kapal tu berpaku, kan. Kapal tu berpaku. Kalau kata teknologi pelayaran orang-orang kita kat sini, mereka tak pakai paku, kan. Mereka pakai tanggam, mereka pakai cara-cara yang tidak memakai paku, kan. Lepas tu kayu. Dalam kitab-kitab Arab lama mengatakan kayu jenis kayu taj, tak silap saya, kan. Ada mengatakan bukan kayu taj, kayu jati yang ada dekat sini. Kalau kita baca dalam Bible, dia panggil kayu gopher, kan. Kayu gopher dalam Genesis. Kayu gopher. Tapi bila kita kaji lebih mendalam, pakar-pakar bahasa Aramai Ibrani ni, mereka mengatakan gopher tu ialah satu bentuk salah tulis tu. Bukan gopher tapi kofer. Kofer ni kayu kapur, kan. Kayu kapur ni ada dekat kawasan ni, kan. Dan sarjana Bible ni pun tak tahu nak kata datangnya kapal tu pada mana. Yang jelas kapal tu datang pada satu tempat yang asing, mendarat di kawasan Ur, dekat kawasan Gunung Judi tu. Mengikut Al-Quran, Gunung Judi, kan. Kalau kata dalam Bible dia kata Ararat. Ararat tu dia panggil apa? Dia panggil apa? Banjaran, kan. Banjaran, tapi mendarat kat Gunung Judi. Daripada Gunung Judi tu dia turun ke bawah, kan. Tapi mereka ni semua orang-orang asing, kan, daripada kawasan tu. Dalam Al-Quran pun sendiri menyebut bahawa Nabi Nuh, kaum dia kemudian diubah ni, disebut memang diubah,
kan, secara fizikal berbeza dengan kaum Nuh. Kita baca pula dalam Epic Gilgamesh, kan. Dalam Epic Gilgamesh ni, kan, semasa Gilgamesh tengah cari persoalan tu, last kali dia berjumpa Utnapishtim. Utnapishtim ialah Nuh, cerita dia. Dia terlibat dengan banjir besar. Semasa Utnapishtim, dia melihat pada Gilgamesh datang tu, dia kata, kamu siapa? Kenapa kamu nampak berlainan daripada aku ni? Kan? Lain. Jadi itu semua tu macam inline. Inline. Maksudnya semasa zaman Gilgamesh tu mereka Nabi Nuh masih wujud. Masih ada bergenerasi selepas tu. Kan? Dan kita tengok juga ada pakar arkeologi barat. Mereka mendakwa mereka mungkin telah menjumpai makam Gilgamesh. Walaupun itu daripada Epic. Berdasarkan apa yang disebut dalam Epic Gilgamesh tu, makam dia berada di bawah pertemuan sungai dan sebagainya. Mereka kata mereka dah jumpa. Paper tu ada. Kalau tak silap kaji nama dia Fassbinder kan. Fassbinder. Lepas tu, selepas perjumpaan tu, tiba-tiba Iraq diserang oleh US. Tempat tu kena tutup dan apa perkembangan terbaru tak tahu. Dalam kita tengok dalam Epstein punya file semua tu, ada disebut Hillary Rodham Clinton bertanya tentang status makam Gilgamesh dan sebagainya. Ada kan. Tapi apa jadi selepas tu, Wallahualam bisawab kan. Jadi Nabi Nuh AS asal daripada mana, kami sendiri masih mengkaji perkara tu untuk mengatakan ia daripada Nusantara. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kalau kata berdasarkan record Bible, dia kata kayu gofer ni bunyi dia gofer, mungkin kayu kapur kat kawasan ni saja ada. Dalam kitab-kitab lama Arab mengatakan kayu taj ni ada yang menyebut bahawa kayu tu kayu jati kan. Ada juga kata kayu penaga kan. Tapi kayu jati memang kawasannya kan. Tapi dalam Al-Quran sebut kapal dia berpaku. Paku tu ialah satu teknik binaan yang tidak ada dalam kita punya. Kalau kita mewarisi perkara tu, tentulah kita pakai paku, tapi kita pakai tanggam. Wallahualam bisawab, Allah saja yang tahu. Sehingga kita dapat jawapan pada perkara tu, baru berani cakap kan. Alright. Okay, pada pandangan Tuan Nizam, apakah kesilapan paling biasa orang buat bila bercakap tentang sejarah purba ataupun tamadun lama? Nombor satu, dia percaya dan terus menyampaikan tanpa ada bukti kan. Maknanya dia dengar pada orang, terus dia sampaikan sebab mungkin teruja. Dia macam kedai kopi dia dengar orang tu cakap, kat sini ada ni, ada kita jumpa ni lah, kita jumpa tamadun baru, Sphinx dia kata kan. Kita jumpa Sphinx kat sini kan. Dia terus sampaikan kan. Dia based on cerita lisan orang tu, dia terus sampaikan. Dan dia tak tanya question betul ke? Apa bukti dia kan? Semasa kami nak naik ekspedisi ke Ulu Jempol, first kali kami tanya, bukti mana kan? Bukti ada tak? Bukti. Tunjuk gambar. Baru kami nak naik atas. Tunjuk gambar. Bila tunjuk gambar tu, dia tunjuk gambar. Dan kita convince bahawa ada sesuatu kat situ. Baru kita naik untuk verify pula gambar tu. Kan? Tapi tak semua orang ada kemampuan untuk verify semua tu. Tapi janganlah terus sampaikan. Sebab bila sampaikan secara lisan ni, daripada jumpa Sphinx, tiba-tiba jumpa ni, cerita jadi besar. Kan? Lisan. Kena tanya soalan yang betul. Kau cerita benda ni, bukti dia mana? Apa bukti dia? Sebab dia melibatkan komitmen juga kan. Dan dia melibatkan juga maruah kita juga kan? Kita cerita kita ada tu, kita ada ni, rupanya tak ada. Kan? Kita cerita, kita dah rasa orang kita dah bangga kan. Wah, kita dah ada benda-benda tu semua kan. Tiba-tiba memang tak ada. Dibuktikan ke hujung tu. Tak ke frust orang tu. Jatuh maruah kita kan. Apa ni orang Melayu ni percaya perkara-perkara tanpa kita mempersoalkan perkara tu kan. Kita kena tanya bukti dia apa kan. Kau cakap ni Nabi pernah sampai ke sini, apa bukti dia kan. Macam kami cakap bahawa Nabi Ibrahim pernah sampai ke sini, bukan, Nabi Sulaiman pernah sampai ke sini. Kita ada hujah-hujah dia. Kita bawakan hujah-hujah ada kan. Itu ada hujah dia kan. Kalau kita cakap bahawa alam Nusantara ni telah ada hubungan dengan alam sebelah Timur Tengah sebelum zaman Nabi Ibrahim, kita ada hujah-hujah dia kan. Kita tak boleh claim Nabi Muhammad pernah sampai ke sini, Nabi itu pernah sampai ke sini. Apa bukti dia? Kena bagi bukti kan. Tak boleh cakap macam itu saja. Kita akan menyebarkan kesesatan kepada orang kita untuk percaya benda-benda tu kan? Betul. Gitu kan. Baru-baru ni kalau kita lihat ada penemuan kapal di Melaka dan kerajaan negeri telah arahkan untuk arkeologis lah untuk explore kawasan tu. Kapal purba tu jumpa duit shilling dan sebagainya. Kalau tuan boleh kongsikan apa yang berlaku sebenarnya. Saya tak ada akses pada perkara tu, tapi saya membaca menerusi laporan yang dibuat oleh media kan. Bahawa mereka telah hantar sampling kapal
kepada sebuah makmal untuk menentukan pentarihan. Dan dikatakan bahawa kapal tu pada kurun ke-12 Masihi kan, awal kurun ke-12 Masihi, dan mereka mengatakan bahawa kapal itu kapal Melayu berdasarkan teknik binaan dan juga kayu-kayu yang digunakan tu. Dan selepas tu tapak tu ditutup ditutup, tak tahulah apa jadi kita apa benda pun, saya tak nak berspekulasi, biar pakar-pakar yang mengkaji tu menyelesaikan kajian mereka sehingga mereka menerbitkan kajian-kajian mereka, barulah kita beri pandangan. Sebab yang ada akses pada perkara tu ialah pakar-pakar tu sendiri kan, mereka yang terlibat dengan usaha cari gali pentarihan untuk menyelesaikan persoalan kapal apa, tahun bila dan sebagainya, sehingga mereka terbitkan penemuan mereka. Kita dengarlah daripada pakar cakap tu. Jangan spekulasi. Kalau kita tengok dekat Melaka ni banyak sangat kisahnya. Ada orang kata harta karun lah dan sebagainya. Ada macam-macam. Ada berkait lah. Dia memang banyak benda lah kan. Kami ada satu ekspedisi, kami pergi ke bersama, sebelum ni tuan pernah jemput Shah Sunan Al-Bugis kan. Itu salah seorang daripada tim ekspedisi kita lah. Kita banyak tim kan, kita bergabung semua. Dia pernah masuk dalam satu terowong. Satu terowong dekat Asahan. Terowong ni memang berdasarkan bukti yang ditunjukkan tu, terowong tu memang terowong yang dikorek oleh manusia kan. Dan terowong tu dikatakan sepanjang 15 km panjang kan. 15 km panjang, dan terowong tu dikatakan menyambung-nyambung dan dibuat pada zaman Kesultanan Melaka untuk laluan dan pelombongan dan laluan escape kan. Dalam tu video ada, bukti ada, cuma ekspedisi lanjut nak buat pada waktu tu tak boleh sebab Covid kan. Covid datang, kena tutup, tak boleh buat apa. Kemudian selepas pada Covid semua dah habis, dah semua dah boleh bergerak, kami lancarkan satu ekspedisi untuk menjejak lombong tu. Malang sekali apabila kami pergi ke sana. Ada dalam video dekat kami punya page kan, dekat kami punya akaun merah tu kan, platform merah tu. Bila kami sampai, laluan masuk dengan bukit di mana terowong tu ada telah dimusnahkan. Telah dimusnahkan oleh satu pihak ni kan. Musnah total kan. Jadi laluan, sebab tujuan kami pergi tu untuk survey, untuk buat penilaian keselamatan dulu kan. Untuk kita tengok keselamatan, apa nak bawa, nak buat gas check dan sebagainya, dan juga membawa pakar tali semua untuk masuk, sebab di situ dia bertingkat-tingkat kan. Bertingkat-tingkat kan. Dia ada 2-3 terowongan bertingkat-tingkat kan. Dan kalau boleh explore sampai ke dalam, dia perlukan kepada peralatan keselamatan, pada oksigen. Lepas tu nak kena buat gas check kan. Kalau masuk confined space ni, dia kena buat gas check, jangan masuk saja-saja dalam tu kan. Tambah-tambah tempat bawah tu. Di bawah tu kalau kata ada reputan kayu-kayu reput ke dahan reput, kat bawah tu penuh dengan methane kan. Gas metana. Gas metana, lepas tu dia akan buang oksigen dekat situ, tak ada oksigen. So kena pergi dengan kelengkapan lengkap. Masa kami pergi survey tu untuk menyediakan perkara-perkara tu, tempat tu telah musnah secara total. Sayang kan. 15 km Dikatakan 15 km, tapi ada tempat-tempat yang boleh masuk kan. Masih boleh masuk, masih kaji. Sebab bila masuk video yang awal, masa Shah Sunan masuk dulu bersama kawan-kawan dia tu, ada kelawar. Kelawar yang banyak dalam tu menunjukkan bahawa ada lubang-lubang udara. Bila adanya kelawar dalam tu, menunjuk ada akses daripada atas yang boleh masuk. Kelawar boleh masuk kan. Ada akses lain sebahagian dalam tu. Sekarang ni nak kena cari akses masuk ke situ. Sebab yang kita faham dari cerita-cerita orang lama, memang zaman Kesultanan Melaka dulu, mereka ada laluan bawah tanah kan, yang menghubungkan banyak tempat. Ada seorang mesej saya sebelum ni, dia kata dekat kawasan Kemensah kan. Kawasan Kemensah pernah terjadi satu cerita, seorang Sami Hindu keluar pada batu cave, keluar pada satu lubang, ada laluan bawah tanah, keluar ke hujung, ke kawasan hujung Kemensah tu. Jauh kan. Jauh ada laluan tu. Dan dia kata ada batu-batu kristal laluan dia kat situ. Lepas tu cerita daripada orang-orang tempatan, orang-orang asli tempatan yang menceritakan bahawa mereka jumpa lubang-lubang kat pergunungan kan, yang boleh turun sampai ke bawah kan. Dan boleh ada akses pada laluan tu. Itu semua ada. Cuma kami tak sempat nak buat eksplorasi man. Itu saja. Sebab kita tak berani cakap benda selagi kami tak pergi explore benda tu lagi. Kita nak buat, kita tengok, kita pergi, kita tengok dan kita pastikan benda tu, barulah kami cerita kan? Sebenarnya banyak dalam file yang kami simpan tu tak keluar sebab tak boleh buktikan lagi. Alright. So boleh dikatakan banyak benda kat Malaysia ni yang tak didedahkan lagi lah, Huzaifah kata. Banyak, memang banyak. Alright. Banyak. Penemuan benda yang mistik ataupun misteri. Kalau mistik tu banyak benda yang luar daripada logik akal.
kalau macam benda yang pelik, penemuan benda yang baru, mungkin contoh ada meteor jatuh, lepas tu diorang datang kan, diorang nak kaji benda tu, tapi benda tu semua orang tak tahu. Mungkin adalah benda tu tengah berlaku ke apa ke. Tengah berlaku tak tahulah kan. Tengah berlaku, kalau kata kita tengok pun yang letupan bawah segamat tu sebenarnya itu satu misteri juga tu kan. Satu misteri, tapi bagi mereka yang tahu, mereka tahu itu mungkin bukan natural kan. Bukan natural, sesuatu tengah berlaku di bawah tu. Itu pun biar pihak keselamatan selesaikan perkara tu kan. Lepas tu macam meteor jatuh tu, kawasan tu biasanya biar pakar lah pergi selesaikan. Kita tak tahu radioaktif ke, datang dari luar angkasa, pergi sana jadi masalah, kita sakit pula kan, menyusahkan semua orang kan. Biar pakar pergi selesaikan perkara tu kan. Kalau kita ni jangan memandai kan. Kita jangan memandai, biar pakar pergi selesaikan perkara tu kan. Kita tak ada kemahiran, kita tak ada kelengkapan kan. Kadang-kadang bila kita tengok pun kita risau juga dengan orang-orang yang buat kerja yang jom kita pergi ekspedisi ni, kita masuk sana kan, tanpa pengetahuan tentang confined space. Lubang dia masuk, dia pergi masuk tanpa buat case check kan. Itu bahaya kan, sangat bahaya kan. Antara cara-cara yang boleh buat, pakai api lah kata, tengok api. Kadang-kadang pakai api meletup tempat tu. Jangan dia nak check ada oksigen tak ada oksigen, tapi situ ada methane. Methane memang dia akan keluarkan oksigen kan. Kalau kata benda-benda tu biar, jangan kita berani-berani, tapi berani berpada-pada kan. Hati-hatilah kan. Sebab dia itu kita tak cakap tentang mistik lagi lah kan, gangguan-gangguan kan. Kita bercakap tentang perkara-perkara yang logik dulu kan, tentang keselamatan, isu health and safety. Sebab tu dalam ekspedisi kita pergi, kalau kami pergi trekking hutan, biasanya kita akan pakai dua tracker yang depan dan sweeper kat belakang kan. Itu yang kes yang Syah Sunan sesat. Minggu lepas dia ada cerita kan. Dia cerita dia sesat tu. Itu kami tim yang belakang ni. Kami tim yang belakang, kami ada dengan sweeper kami. Kami balik tempat tu awal, jumpa dia tak ada kan? Jadi kita jumpa, berlakulah peristiwa. Ini semua yang biasa masuk hutan ni. Bayangkan yang biasa masuk hutan, ada teknik survival dan sebagainya. Lepas tu yang hilang pun tracker yang pakar di kawasan tu pun boleh hilang kan. Tambah-tambah kita orang biasa kan. Jadi hati-hatilah, hutan ni janganlah kan. Dekat hutan nak pergi ekspedisi gunung dan sebagainya, kita kena pastikan bila kita pergi tu niat kena betul. Mulut jangan celupar, jangan bangga, kena hati-hati. Cool head kena prevail. Cool head ni penting kan. Bila jadi apa-apa jangan panik dan sebagainya. Benda ni boleh pada siapa. Macam berlaku pada sahabat kita minggu lepas cerita kan, Syah Sunan. Semua tu biasa dengan hutan. Semua tu ada ilmu survival kan. Semua tu pakar-pakar hutan kan. Mereka tahu. Tapi kalau nak jadi, dia jadi juga. Betul kan. Jadi hati-hatilah kan. Hati-hati betul. So kalau macam penemuan sebagai contoh tamadun bawah laut ada ke Melayu? Okey, dia akan ada di situ. Ini antara perkara yang kami kemukakan banyak kali kan, untuk cari sejarah ketamadunan Melayu ni, untuk cari berapa umur Melayu, tamadun Melayu sebenarnya semua tu ada dekat bawah pentas Sunda tu. Sebab pentas Sunda, bawah pentas Sunda. Boleh tuan kongsikan apa maksud pentas Sunda? Dia kawasan dia dari mana ke mana? Okey, pentas Sunda tu ialah satu kawasan sekarang dekat Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Satu ketika dulu, sebelum daripada zaman Pleistocene kan, zaman ais, sebelum zaman ais mencair, zaman tu kawasan tu ialah kawasan daratan. Kawasan daratan dan ada sungai-sungai purba kat sana. Kita faham orang-orang dulu dia akan membina penempatan di kawasan-kawasan sungai, dekat dengan muara sungai. Satu ketika dulu muara sungai yang dulu kala tu dia ada di bawah laut sekarang ni, 40 meter di bawah laut kan. Satu ketika dulu mereka ni ialah orang-orang yang berkampung kat situ. Sebab tu kalau kata kita tengok kan sekarang ni, di keliling kawasan pentas Sunda tu, dekat Filipina, dekat Borneo, dekat Pulau Natuna, dekat Champa, dekat Kemboja, kawasan-kawasan ni semua ni kawasan-kawasan orang Melayu. Kenapa? Sebab dulu di bawah tu lembah. Apabila air mula naik, mereka kan lari naik ke atas pegunungan. Mereka kan pergi ke semua arah. Yang satu grup dia pergi ke Champa, satu grup dia pergi ke Kemboja, satu grup dia pergi ke Patani, satu grup naik ke atas. Dan penempatan bila air tu naik kan. Jadi penempatan lama mereka, tempat-tempat burial lama mereka, tempat-tempat di mana mereka menghasilkan tool-tool mereka semua ada di bawah laut sekarang. Tenggelam. Untuk pergi ke bawah laut, susahnya bila di bawah laut ni, susah nak buat aktiviti di dasar laut kan. Kos tinggi, lepas tu barang-barang tu mungkin dah tak ada kan. Tapi ada tempat-tempat yang mungkin boleh diakses di bawah laut kerana mengikut apa yang kami dapat maklumat daripada mereka yang terlibat dalam selaman yang dibuat atas projek-projek strategik ni. Mereka mengatakan bahawa di bawah laut
di bawah laut pentas Sunda tu ada gua-gua bawah laut. Kan, gua-gua bawah laut ni dia akan ada poket-poket udara. Kan, poket-poket udara. Orang-orang zaman dulu kebanyakan menyimpan menanam mayat ataupun tinggal dalam gua-gua ni kan. Dan mungkin di dalam poket-poket udara tu masih ada bukti-bukti tinggalan tamadun-tamadun lama tu. Tapi untuk masuk dalam gua bawah laut, untuk pergi ke poket-poket udara ni, ia memerlukan satu kepakaran dan kos yang sangat-sangat tinggi. Kalau nak cari bukti tentang kewujudan awal tamadun Melayu ni, dan saya pernah bertanya kepada ahli arkeologi, kalau kata kita jumpa fosil dan rangka kan, rangka yang lebih tua daripada yang dekat Jabal Irhoud tu. Sekarang ni yang paling tua dekat Jabal Irhoud, Homo sapien yang paling tua, 350,000 tahun kan. Kalau kita jumpa lebih tua pada tu kan, maknanya kita boleh ubah teori out of Africa kan. Nah, tapi itu yang dia kata kena jumpa pada lapisan yang lebih dalam. Daripada ni dia panggil lapis budaya tu yang lebih dalam daripada Jabal Irhoud tu, 350,000. Tapi saya kata kalau kata sekarang memang takkan jumpa lah. Sebab kebanyakan yang lebih tua pada tu ada di bawah laut kan. Dan saya kata remnant macam tu semua ada di bawah laut tu kan. Dan ini yang perlu digerakkan sebenarnya kan. Kalau nak cari ketamadun Melayu yang lebih tua, pentas Sunda dan juga Selat Melaka ni. Sebab baru-baru ni dalam hujung tahun lepas mereka kena jumpa fosil Homo erectus di tengah-tengah laut kan. Homo erectus ni sebelum dia Homo sapien kan. Mereka buat korek pasir daripada satu kawasan tengah laut ni, mereka tambak ke sebuah pulau dekat Indonesia. Dan dekat situ pakar-pakar ni pergi tengok korekan tu, mereka jumpa fosil Homo erectus di tengah-tengah laut tu. Ini fosil bangsa-bangsa sebelum manusia yang pertama mereka jumpa tengah laut. Maknanya dia akan ada lagi yang lebih tua di tengah-tengah. Cuma kita tak ada akses, kita tidak buat arkeologi dasar laut sebab mungkin bajet, mungkin keselamatan yang tinggi, dan mungkin tak ada tempat-tempat yang berpotensi. Tetapi marking tentang gua-gua bawah laut tu dah ada kan. Mereka dah tahu tempat tu. Cuma nak pastikan ada poket udara ke, nak masuk ke dalam tu, perlukan pakar. Pakar selaman gua dan sebagainya. Itu menarik jugalah. Itu kalau nak pergi Melayu yang lebih tua, Pentas Sunda. Itu. Right. Okay Tuan, akhir sekali lah orang kata, kalau Tuan boleh kongsikan kepada penonton kita semua, apakah nasihat Tuan supaya mereka tidak terpengaruh dengan cerita yang belum terbukti lah orang kata. Dia cerita dongeng. Dia macam orang selalu kita sebut lah, dengar boleh percaya jangan kan. Dengar boleh percaya jangan, tapi jangan kata percaya jangan tu kan. Dengar boleh, verify fakta tu. Fakta tu kan. Verify fakta tu, tanya pada orang yang menyampaikan. Kalau dia kata dekat sini atas tempat ni kan, dulu satu ketika dulu kan pernah turun dewa daripada kayangan tempat ni kan. Tanya dia, apa bukti dia? Kalau dia kata itu bukan untuk kau kan, kau ni bukan untuk kau, tak payah percaya dia. Kalau macam Garuda apa semua tu, Garuda ada hujah dia. Garuda ada hujah dia. Dewa kan? Dia bukan dewa, dia ada burung-burung besar satu ketika dulu. Kalau kita tengok dalam rekod lama ni, dia ada burung-burung rock kan. Kalau disebut, kalau kita tengok, mereka akan cakap sebelum sampai ke kawasan Nusantara ni, mereka akan jumpa burung-burung besar, burung rock nama dia kan. Dia panggil, kalau dalam mitologi, di dalam cerita-cerita silam ni, dia ada dipanggil satu term tu, burung-burung ajaib ni. Burung-burung ajaib ni dia ada cerita-cerita dia. Bermula daripada kisah Khol kan. Kisah Khol ni, daripada kitab Nabi Sulaiman yang lama. Nabi Nuh. Ini daripada riwayat Israeliat. Burung Khol yang tak makan, lepas tu Nabi Sulaiman doakan, Nabi Nuh doakan kepada dia untuk jadi panjang umur dan sebagainya. Dia berubah jadi Al-Anka, lepas tu berubah menjadi Phoenix kan. Lepas tu kat sini jadi Garuda dalam epik Ramayana, Mahabharata dan sebagainya kan. Dia benda tu, dia ada cerita dia dan dia ada penjelasan dia. Ada penjelasan dia. Burung tu mungkin ada kan. Burung boleh bercakap dengan manusia, ada dalil dia. Siapa kata tak ada dalil? Kalau kata dia mengatakan bahawa zaman itu berlaku pada zaman Nabi Sulaiman, dalil dalam Quran ada kan, ada dalil dia. Kalau kita mengarut kata Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan burung, mengucap balik. Betul. Kena mengucap kan, syahadah balik kan. Ada, memang dalam kitab-kitab lama Israeliat tu mengatakan bahawa ada burung-burung yang menghadap Nabi Sulaiman kan, membawa berita. Lebih menarik burung hudhud kan, memang dalam tu ada. Dan yang lagi menarik lagi, dulu saya tak tahu burung hudhud ada dekat sini. Dekat
Perak. Oh, dekat Perak. Kawasan Perak ada 3 tempat yang kita boleh tengok burung hudhud. Dia akan datang pada satu-satu masa tu. Jadi ini antara benda-benda yang menarik kan. Jadi tanya, kalau ada orang dia claim, dia kata ada, ni ada piramid kan. Ada piramid ni kat sini kan. Tanya pada dia, dah tengok dah ke belum? Kalau kau dah tengok, ada bukti ke tak ada bukti kan? Tanya pada tu. Tanya pada tu. Kau ramai orang claim macam-macam. Dan yang paling best tu, bila kita tanya dia balik, dia kata bukan untuk kau. Ini bukan level kau kan. Kau tak layak untuk tahu tentang perkara ni. Itu tak payah kan. Itu dah merepek Itu tak payah. Bukan merepek. Kalau kita nak bawa satu hujah kan? Ada bukti yang tepat. Bawalah bukti kan? Bawalah bukti supaya kita tak menyampaikan perkara-perkara yang menyebabkan orang khayal kan? Orang khayal dan orang tertipu dengan ni. Dia pergi sampaikan, kita ni ada tu kan. Kita ada Sphinx kan. Kita ada Sphinx kat Banjaran Siti Wangsa ni. Tapi kita tak tahu kan. Tapi aku tanya orang tu kata, tak boleh. Ini hanya pengetahuan ni untuk orang-orang tertentu saja. Kau hijab tak terbuka lagi. Tak boleh lah macam tu. Ada orang mengatakan ini dari segi orang kata mata-mata hijab yang terbuka lah. Itu ada yang mengatakan bahawa burung Garuda merajuk duduk dalam gunung berapi. Ini ada dalam hikayat. Tapi kalau ikut dalam kitab lama. Kitab lama, selepas dia ada satu perbahasan dengan Nabi Sulaiman kan. Kemudian apabila dia silap dalam tu, dalam Burung Mawangsa pun ada. Dia pergi ke Laut Khulzum, dia menghilangkan diri kat kawasan tu. Kan? Yang gunung berapi ni ada catatan lain kan. Okey, tapi dia masih berada di Nusantara lah. Tak tahulah, wallahu a'lam bissawab. Garuda tu ada ke tak ada, wallahu a'lam bissawab. Tapi fosil-fosil burung besar memang ada kan? Ada. Fosil burung-burung besar tu kan? Fosil burung-burung besar memang ada. Tapi itu Garuda, wallahu a'lam. Allah saja tahu kan. Tapi Garuda ni dia berubah melalui penceritaannya ada kan. Selagi benda tu berlaku dalam konteks yang pada zaman Nabi Sulaiman kan, boleh berbicara dengan manusia kan. Jadi makna dia benda tu tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Tapi siapa dia, burung apa? Kalau ikut kitab Arab dia panggil Al-Anqa. Al-Anqa al-Mughir kan, dia panggil Mughrib kan. Al-Anqa. Kalau kata Yahudi dia panggil Chol. Khul kan. Kalau kata daripada tradisi India, Garuda. Garuda, Jentayu dan sebagainya kan. Tradisi kita adalah burung-burung kita kan. Petalawati kan dan sebagainya. Raja Wali kan. Dia ada. Tapi cerita pasal burung ni, alam Nusantara dengan hidayah, dengan pelambangan tu, dia berkait dengan burung-burung tu. Dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan burung mesti ada cerita dia. Kalau kita tengok kerajaan terawal kan, antara kerajaan terawal, kerajaan Islam terawal, Malikus Saleh, Sultan Malikus Saleh, Merah Sido kan. Merah Sido, kerajaan dia menggunakan lambang burung kan, burung Garuda kan. So kalau kita tengok di Bali dan sebagainya, ada monumen ataupun arca manusia berbentuk burung dan sebagainya. Kalau kata kita tengok itu daripada tradisi India. India memang burung Garuda tu dia ada rupa manusia kan. Tapi dalam tradisi Arab dia ada Al-Anqa. Al-Anqa kalau kita tengok, kalau kata tradisi Yahudi dia mengatakan burung tu memang rupa burung kan, rupa burung. Tapi rupa burung kepala di buaya. Kepala buaya, badan apa ke dengan sayap burung kan. Kalau Al-Anqa tu wajah dia manusia, perempuan kan. Sayap burung, muka dia manusia, dada dia manusia kan. Itu Al-Anqa kan. Kalau kata yang jumpa dekat Kemboja semua tu, itu daripada tradisi India kan. Okey. Tradisi India. Dan kisah burung ni sebenarnya ini salah satu kita ambil daripada kitab lama sebenarnya. Kitab Jawi lama. Cerita Nabi Sulaiman dan kerajaan Angkor kan. Okey. Nabi Sulaiman dan kerajaan Angkor. Okey, Nabi Sulaiman dan kerajaan Angkor ni salah satu ciri Angkor ni kan, yang diceritakan pada waktu dalam kitab Jawi lama. Dia mengatakan bahawa dia menafsirkan kitab tu daripada kitab Qisasul Anbiya kan. Kitab Qisasul Anbiya. Rupanya dia campuran cerita-cerita. Kita dah kaji dah benda ni kan. Dan dia mengatakan Nabi Sulaiman menundukkan sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Angkor kan. Angkor ni dia ada Angkor yang kita kenal ni, Angkor yang pada kurun yang baru-baru ni je, dekat Angkor Wat dan sebagainya. Kalau kata wujud pada zaman Nabi Sulaiman, Angkor mana ni? Kita dah kaji perkara tu, kita dah tengok dalam banyak kitab Qisasul Anbiya, kita tahu daripada mana kitab ni cerita ni diambil. Tapi kalau kita tengok dalam ni, ciri-ciri kerajaan Angkor tu dekat masuk apabila Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor jin ni, jin Simut yang membantu dia untuk menangkap kuda sembrani tu kan. Kuda sembrani tu, kuda yang bersayap tu, untuk tangkap tu, jin tu ditanya pada jin tu, kamu dah berjaya tangkap kuda ni. Lepas tu dia kata, dalam kehidupan kamu yang dah tua ni kan, ada tak tempat yang indah-indah
yang ada dalam dunia. Dia kata dari segi aku dah hidup selama 2000 tahun, jin simut ni mengatakan bahawa aku dah jumpa satu tempat yang sangat-sangat indah. Tapi kedudukannya berada dekat Laut Maghrib kan. Laut Maghrib disebut kan. Laut Maghrib ni sebelah barat kan. Dan di situ dia ada tempat dengan 2000 diwal, tembok-tembok yang besar. Dan di situ juga dia kata terdapat patung. Sebelum masuk ke situ dia akan jumpa patung harimau. Patung harimau dan patung manusia, untuk menunjukkan sifat keadilan dekat kawasan tu. Dan di dalam tu apabila masuk, mereka jumpa seekor burung, patung burung yang sangat-sangat besar, burung ikhab kan. Burung ikhab dalam kitab lama tu disebut burung ikhab, tapi dalam tafsir bahasa Melayu, kalau kita tengok dalam apa yang diterjemah dalam bahasa Aceh, dia kata itu burung Garuda kan. Burung ikhab ni akan berbunyi kan, akan memberi signal pada waktu kena sembah ayam-ayam kat situ kan. Dan juga dia akan berbunyi pada waktu musuh kepada kerajaan Angkor tu. Nama raja tu Raja Angkor, dan nama Raja Angkor tu dan musuh dia ialah orang-orang Jawa. Daripada situ kita tengok ini ciri-ciri yang menunjukkan di kawasan ni. Tapi bila kita kaji lebih mendalam, kita tengah tulis sebenarnya jilid 2 ni, penelitian kepada teks ni kan. Dan kita tengok Qisasul Anbiya mana. Dalam Qisasul Anbiya Ibnu Kathir, dia tak sebut nama kerajaan Angkor, dia sebut nama kerajaan Simut. Lepas tu kita tengok dalam Tabari, dia kata kerajaan tu kerajaan Sidon kan. Kerajaan Sidon bukan kerajaan Angkor, dengan cerita yang lebih kurang sama. Kalau kita tengok di dalam Bible, di dalam 1 King pasal 10, kerajaan tu kerajaan Sidon, nama dia kerajaan Sidon, dengan cerita yang sama. Nabi Sulaiman bernikah dengan puteri itu, dan puteri itu menyebabkan berlakunya penyembahan berhala di dalam kawasan istana Nabi Sulaiman tu kan. Kemudian Nabi Sulaiman diuji kan. Dan ini ialah transliterasi yang tadi tu, transliterasi pada kitab Jawi lama. Kita dah study benda tu, kita cari asal usul dia, kita dah jumpa beberapa perkara untuk melaraskan, dan kita rasa bahawa Haji Azhari Al-Khalidi yang mentafsirkan kitab, menterjemahkan kitab Qisasul Anbiya tu, dia ada satu sumber yang sampai hari ini tak dijumpai lagi. Dia ada missing link kitab kepada cerita-cerita yang wujud ni. Ibnu Kathir, lepas tu Tabari, dan ada satu kitab yang kita tengah semak sekarang ni, kitab Qisasul Anbiya kan. Dan ada cerita-cerita tu kat situ kan. Cuma ada missing link yang menyebut tentang Angkor kan. Angkor. Dari mana? Dia takkan memandai-mandai. Sebab ni ulama yang dilantik oleh Sultan. Ulama ni, Haji Azhari Al-Khalidi, ulama yang sangat-sangat disayangi Sultan Selangor satu ketika dulu. Dan kalau kita tengok Haji Azhari Al-Khalidi, anak-anak zuriat keturunan ni pun hebat-hebat kan. Antaranya Haji Hasan Azhari. Haji Hasan Azhari ialah tokoh guru Khori yang sangat terkenal kan. Tokoh Maulid Rasul tahun lepas, Dr. Rauf, daripada keturunan tu juga kan. Jalaluddin Hasan daripada keturunan tu. Jalaluddin Hasan, Tan Sri Musa Hasan, daripada keturunan Haji Azhari Al-Khalidi ni. Hebat. Jadi tentu dia ada rujukan dia. Cuma rujukan tu masih dalam status missing link, yang tak jumpa. Alright. So kalau macam kewujudan, kalau saya ada lihat, Tuan ada banyak explore mengenai kota tua. Kalau boleh kongsi kan, berkait dengan orang kata ketamadunan Melayu ni. Kota tua ni kita start dengan kita pergi ke Julu Jumpa dulu lah kan. Asal kenapa kita panggil kota tua kan, sebab Negeri Sembilan lah kan. Tapi lepas kita jumpa banyak perkara, rupanya banyak lagi remnant lama di seluruh Malaysia ni kan. Jadi kita maintain nama dia kota tua kan. Kota tua ni ialah cerita-cerita mengenai kota-kota lama yang dicatatkan di dalam dokumen-dokumen sejarah kan. Dicatatkan dalam manuskrip merata ke seluruh dunia ni. Tapi sampai sekarang ni masih boleh dijumpai. Contoh dia, Ganggang Negara. Sampai sekarang tak jumpa. Walaupun dalam Suratul Salatin kan, Suratul Salatin pada zaman Portugis dekat nak menyerang tu, dia kata kota tu masih boleh dilihat kan. Dia kata kota tu masih boleh lihat dekat hujung sungai Perak kot tak salah kan. Dia kata masuk ke sungai tu kan, masuk ke situ sampai ke hujung kota tu, kalau kita tengok daripada bawah dia berada tinggi kan. Kita tengok daripada belakang dia mendatar macam tu kan. Dia kata sampai sekarang ni masih boleh dijumpai, boleh dilihat remnant kota tu. Ini zaman Tun Sri Lanang. Zaman Tun Sri Lanang selepas Portugis menyerang tu masih ada. Tapi kota tu tak dijumpai. Kota Gelanggi disebut kan. Disebut cerita-cerita, dan kota ni kota yang terkenal. Kota Gelanggi ni sangat-sangat terkenal sampai kita tengok dalam catatan yang disebut oleh Profesor Takakusu kan. Profesor Takakusu dalam buku dia History of Buddhist Scripture as Practice in Malay Archipelago kan, and India kan. Dalam tu dia menceritakan tentang kematian seorang putera daripada Jepun. Seorang putera daripada Jepun pada tahun 800 Masihi datang ke sini untuk belajar tentang agama Buddha dan mati di kota Gelanggi dan ditanam dekat situ. Kota Gelanggi sampai hari ni tak jumpa.
Kota apa lagi tak jumpa sampai hari ni? Ni, kota yang disebut di dalam inskripsi Chola di Tanjore kan. Di Tanjore semasa dia menyerang pada 1025 Masihi. Disebut bahawa kota tu, kota Kadaram ni oleh raja dia Samgrama Wijaya Tunggal Varman. Raja tu, raja yang sangat adil, mengubah kekayaan dengan kekayaan yang sangat adil. Kota tu sangat tinggi, lepas tu dia ada perhiasan pada pintu gerbang dan sebagainya. Kota tu pun tak jumpa. Kan? Dia ada kota-kota lama yang tak jumpa. Mungkin belum masa dia ataupun dulu orang-orang Melayu membina kota-kota mereka dengan kayu-kayu papan. Sebab kat sini kita banyak kayu kan. Orang tempat-tempat lain mungkin pakai batu sebab dia tak kayu kan. Dan kayu ni cepat reput dan hilang kan. Tapi tentulah ada tinggalan-tinggalan yang kita boleh jumpa. Betul. Semasa kami naik jerai, kami cari kawasan yang mungkin ada gelang-gelang kaki kan. Cuba buat metal detector kalau kata, tapi rasanya dah hilang lama dah. Dah 1000 tahun kan. Kalau berlaku perang, sebab salah satu catatan tu dia kata pejuang-pejuang Kadaram ni kan. Pejuang-pejuang Kadaram ni lah orang-orang yang berani dan pada kaki mereka ada gelang kaki. Gelang kaki kan. Dan gambar gelang kaki ni ada dalam catatan kat China tu. Orang-orang Sriwijaya memang dilukis dengan cara pakaian ni, dengan ada gelang kaki kat situ. Kita buat MD kat satu kawasan, pada pendapat kita kalau kata itulah tempat battle Chola dengan orang-orang Kadaram kan. Tentulah ada banyak benda-benda ni tertanam kat dalam tu. Tapi tak jumpa kan. Mungkin salah tempat, mungkin tempat tu belum dijumpai, ataupun mungkin benda-benda tu telah dikebas 1000 tahun dah hilang kan. Tapi tanda yang bergelang kaki tu memang disebut dalam inskripsi Tanjore semasa zaman Chola tu, dan juga dilukis bagaimana orang-orang Sriwijaya pada waktu tu memakai pakaian dengan gelang kaki pada kaki dia dekat China punya catatan. Okey. Kalau tuan boleh kongsikan antara penulisan yang dibuat oleh tuan ni dan dua boleh dapatkan di mana? Okey, Pulau Dajjal kat Nusantara ni, ia terhasil daripada kajian yang kita buat sejak 20 tahun lalu kan. 20 tahun dah kita kumpul maklumat sehingga sekarang ni apabila ada akses kepada buku-buku dan semasa kami menyiapkan dokumentari Kota Tua, kita jumpa banyak maklumat yang mengatakan bahawa orang-orang lama, ahli geografer Arab, ahli geografer Mesir, Parsi dan sebagainya, mereka mengatakan mereka tahu di mana kedudukan Pulau Dajjal tu. Mereka menamakan Pulau Dajjal sebagai Pulau Bartail. Ada disebut Fartail, ada disebut Fartail, ada disebut Butanin dan sebagainya. Dan catatan tu sebenarnya ada kan. Boleh dibaca. Dan semua mereka ni menyebut tentang pulau ini berada selepas daripada kawasan, lalu Pulau Andaman, lalu pulau ni sampai ke kawasan Nusantara ni. Dan ciri yang disebut paling jelas ialah tempat pulau tu tempat menjual bunga cengkeh. Bunga cengkeh ni tak ada tempat lain kecuali kepulauan rempah ni je. Kepulauan rempah ni berada dekat Kepulauan Maluku, Ternate, Sulawesi dan juga dekat kawasan Sangihe dan Talaut kan. Dan kita kumpul maklumat tu, kita buat verifikasi dan kita jumpa satu peta yang dicatatkan oleh Profesor S.M. Yusof dalam buku dia History of Islamic Studies kan. Dalam tu diterbitkan pada tahun 1970. Dia yang meletakkan di mana lokasi Pulau Jazirah Al-Bartail ni. Dalam muka surat 130 buku ni ada dalam ni. Ada dekat kami punya itulah, pergi ke kami punya showcase kan. Showcase kami saya rasa tak banyak dah kot ni, tinggal sikit je. Dan showcase tu, di dalam showcase tu ada buku ni. Masih ada lagi. Dan juga Nabi Sulaiman dan Kerajaan Angkor ni yang kita dah ceritakan tadi. Ini ialah transliterasi daripada kitab Qisasul Anbiya yang termasyhur kan. Transliterasi sebab semasa kami jual kitab Jawi lama tu, ada request daripada follow kami untuk buat transliterasi. Sebab Jawi lama tak main boleh baca. Ini satu bab saja dalam tu. Ada ni dan ada beberapa penerbitan yang menyusul yang tengah disiapkan, Nabi Sulaiman, Burung Garuda dan Merumah Wangsa. Ini satu. Nombor 2 ialah sebuah kitab yang dijumpai dalam sebuah kubur kan. Kitab lama dijumpai dalam sebuah kubur yang menceritakan tentang perjumpaan antara putera dengan puteri ni di sebuah kawasan yang kita kenali hari ini sebagai kawasan Nusantara ni. Itu terjemahan dia dah siap. Cuma ada beberapa perkara sebab kami nak verify batu bersurat yang kami jumpa dekat Kedah tu. Sebaik dah verify batu bersurat tu, insyaAllah buku tu akan terbit. Ada beberapa lagi lah insyaAllah. Ni semua dekat kita punya showcase lah. InsyaAllah. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Nizam kerana kesudian berkongsi sedikit sebanyak mengenai orang kata sejarah dan peranan samudra dan sebagainya lah. So kami yakin insyaAllah kita akan ada beberapa lagi siri selepas ni, kalau diizinkan Allah SWT dengan Encik Nizam. Kita akan keep in touch. Okay guys, stay tune. Jangan lupa follow, like dan share kita punya
channel, kita punya TikTok dan sebagainya. Dan stay tune, kita jumpa lagi. Terima kasih tuan. Terima kasih banyak tuan atas jemputan. Terima kasih banyak. Harap bermanfaat lah apa yang kita sembang pada hari ini. Dan all the best kepada channel IK Studio. Amin. Dan saya pun bangga juga tengok mantan-mantan ex Samudra pun ada kat sini. Betul. Ada sini. All the best kan. Amin. All the best tuan-tuan semua. Harapnya apa yang tuan usahakan ni akan bermanfaat yang lebih besar, beri manfaat kepada orang ramai, InsyaAllah. Amin. Okey tuan, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Dan salam. Okay.